bawa kita punya discussion ke pandangan yang berbeza tentang implikasi nasional lah. Kan? Saya melihat, yalah betul, saya punya pandangan bila UMNO nak Barisan Nasional Johor nak go solo ni sebenarnya sedikit sebanyak bukan pasal Johor sebenarnya, dia pasal implikasi kerajaan pusat. Dan dengan Barisan Nasional Johor ni nak bertanding semua 56 kerusi ni, ramai cakap lah dia sebenarnya ini bukan sekadar strategi Johor lah, tetapi isyarat kuasa politik kepada Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan. So adakah ini sebenarnya boleh menjadi trigger untuk PLN Melaka, Negeri Sembilan dan bahkan PRU lebih awal? Okay. Sebab kata PMX pun dia cakap pun dalam satu announcement di convention, saya ingat lagi dia cakap kalau ini gaya ni dia akan buat PRU sekarang lah kan. Sebab mungkin lah dalam tahun ini kan. Dan bagaimana pemuda UMNO Johor melihat implikasi Johor terhadap negeri-negeri lain dan juga kestabilan kerajaan pusat? Yalah macam saya katakan tadi, UMNO Barisan Nasional sentiasa berpandangan bahawa kerjasama dan juga hubungan yang ada dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan tu memang bersifat sementara. Apabila sampai masa, memang kita akan serahkan kepada pucuk pimpinan, kebijaksanaan pemimpin. Tapi dalam along the way tu, proses tu kita akan bagi pandangan lah kan. Untuk kita menilai semula, menilai semula hubungan dan kerjasama politik yang kita bentuk sebelum pilihan raya umum ke-16 tu, adakah kita akan teruskan untuk kita masuk pilihan raya ataupun kita akan untuk kita masuk pilihan raya. Jadi flexibility tu memang sentiasa ada pada kita. Otonomi tu pada pucuk pimpinan parti lah. Maknanya pada Barisan Nasional untuk tentukan apabila sampai masa. For the time being memang kita fokus lah untuk kita terus berada dalam kerajaan perpaduan, untuk kita sama-sama buat kerja dengan portfolio yang tanggungjawab yang telah diberikan, mengikut portfolio kementerian masing-masing supaya akhirnya for the country kan. So itu yang kita buat all this while. Contoh macam apa yang berlaku di Johor. Johor macam saya katakan tadi, dia punya perspektif ataupun dia punya konteksnya berbeza. Sebab kita berjaya tubuh kerajaan negeri itu pada bulan Mac 2022 sebelum kerajaan perpaduan itu wujud pada bulan November dan juga Disember 2022. Tapi di Melaka berbeza pula. Walaupun menang 21 daripada 28 kursi itu sebelum kerajaan persekutuan berbeza, tapi ada berlaku pertukaran ketua menteri ketika itu daripada Datuk Sulaiman tukar kepada Datuk Rauf. Kat situ ada window. Ada window yang akhirnya membolehkan kerajaan perpaduan itu tertubuh di Melaka. Tapi saya tak boleh bercakap bagi pihak Melaka lah sebab saya datang dari Johor, saya tak tahu konteksnya apa di Melaka. Dan juga di Negeri Sembilan pun sama. Betul, apa yang berlaku di Johor memang boleh akan menyumbang kepada apa yang akan berlaku di persekutuan dan di negeri tersebut. Pilihan raya dah tentulah. Anda kata kalau Johor dah boleh pilihan raya, lepas tu akan ada di Negeri Sembilan dan juga ada di Melaka. Di Melaka memang tak boleh lagi pun sebab memang dah almost sampai tempoh matangnya, iaitu pada sebelum bulan Oktober tahun ini. Maknanya suka tak suka memang kena buat pada tahun ini juga. Jadi ini adalah kalau kita sebagai sebuah negara pula, kita tengok perkembangan apa yang sedang berlaku ni ini semuanya adalah bagus untuk negara kerana inilah kematangan demokrasi yang sepatutnya ada pada negeri yang semaju kita, Malaysia. Dan patutnya akan maknanya tak ada lagi wujudnya satu orang kata antara dua, hanya ada dua saja pilihan, A atau B, seperti yang mungkin macam US ada Republican Democrats, macam di UK ada Labour dengan konservatif. Kalau di Malaysia ni maknanya orang kata maknanya rakyat ada pilihan, yang mana pilihan tersebut rakyat boleh gunakan kematangan dan juga boleh menggunakan kematangan dan juga pemikiran rasional mereka untuk pilih gabungan politik mana yang mereka rasakan layak untuk mentadbir negara. Jadi tapi itulah yang menjadi global fenomenanya pada hari ini adalah apabila tak ada satu pun gabungan ataupun koalisi politik yang mampu untuk bentuk kerajaan. Maknanya macam apa yang kita alami pada tahun 2022 yang menyebabkan terpaksa
bergabungnya dua gabungan ataupun dua koalisi untuk membentuk kerajaan. Yang saya rasa itu adalah antara hikmah antara yang menunjukkan bahawa politik negara, sistem demokrasi yang menjadi amalan kita selama ini menuju kepada satu politik yang semakin matang, dan itu good ataupun baik untuk demokrasi kita. So, yalah, kita parti politik kena sesuaikanlah Baik. keadaan dan juga kedudukan tu seperti apa, mengikut zaman, Hmm. dan zaman berubah, dan akhirnya yang paling mustahak adalah untuk kita pastikan rakyat dapat pilihan dan juga dapat kerajaan yang terbaik.